Pemandu ferry lansi mah. Itu sebab bagi orang pukul lah. Ramai orang fikir macam ini, betul tak? Tapi di sini kan saya nak bagi korang tahu kejadian yang sebenar. So pemandu ferry dia sudah buat report lah. Dia cakap kan dia bukan sengaja nak potong itu kereta arus kerana dekat depan dia kan ada satu kereta kan emergency brake. So dia tak sempat nak berhenti. Itu sebab dia potong. Faham tak? Dia potong, dia masuk lanes yang lain. Dan masa itu kan ini pemandu arus dia terkejut mah. So dia ingat wah ini pemandu ferry kan show off. So dia tak puas hati, dia turun terus pukul dia. So saya di sini kan saya tak nak cakap siapa betul siapa salah lah. Tapi saya nak bagi korang nasihat lah. Tak kira apa-apa kejadian kemalangan berlaku. So saya rasa lah kita keluar, kita sabar kan, kita dengar orang cakap dulu. Kita tengok apa masalah dulu. Kalau boleh selesaikan, selesailah. Mengapa mesti nak guna tangan pergi tumbuk orang? Betul tak? Tengok sekarang yang terakhir siapa rugi? Sekarang itu pemandu ferry dia su itu pemandu arus. Sekarang tengok siapa yang rugi. So kalau ada apa-apa lagi sila komen dan jangan lupa follow saya, like dengan share.